Apa itu huruf jar dan isim majrur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah tak rasa pelik kenapa perkataan dalam bahasa Arab ni kadang-kadang huruf hujung dia baris atas, kadang baris depan, kadang baris bawah? Macam mana nak teka ni? Pening kan? Jangan risau. Sebenarnya bahasa Arab ni macam main puzzle je. Hari ini kita akan bongkarkan satu rahsia. Kenapa perkataan tu tiba-tiba wajib dibaca baris bawah? Jom kenali dua beradik ini, huruf jar dan isim majrur. Pertama sekali, apa itu huruf jar atau bahasa Arabnya disebut huruful jar? Senang cerita, ia adalah kata sendi nama. Macam dalam bahasa Melayu, kita ada perkataan di, ke, dari dan untuk. Tapi dalam bahasa Arab, huruf jar ni macam abang besar. Dia ada kuasa mengarah. Bila dia muncul je, perkataan yang duduk betul-betul di sebelah dia wajib patuh arahan. Arahan dia satu je. Tukar baris hujung kau jadi baris bawah, atau dalam bahasa Arab kita panggil al-kasrah. Mari kita kenal beberapa huruf jar yang paling selalu kita jumpa setiap hari. Min, dari. Ila, ke. An, daripada atau tentang. Ala, di atas. Fi, di dalam. Ada juga yang datang dalam bentuk satu huruf je. Contohnya bi, dengan, dan li, untuk. Okey, abang dah kenal. Sekarang siapa pula adik dia? Inilah dia, isim majrur atau sebutannya al-ismul majrur. Isim majrur ni sebenarnya merujuk kepada apa-apa kata nama yang datang betul-betul selepas huruf jar tadi. Disebabkan dia duduk sebelah abang dia kena patuh arahan. Jadi secara automatik, huruf terakhir pada perkataan tu mesti dibaca dengan baris bawah. Satu fakta menarik, huruf jar ni sangat eksklusif. Dia hanya berkawan dengan kata nama sahaja. Dia tak akan masuk campur urusan kata kerja. Jadi kalau anda nampak huruf jar, confirm 100% perkataan selepas tu adalah kata nama. Mari kita tengok contoh supaya lagi jelas. Bayangkan perkataan masjid. Asalnya dalam bahasa Arab dibaca al-masjidu. Nampak tak hujung dia baris depan? Tapi bila kita tambah huruf jar fi kat depan dia, baris depan tadi jatuh ke bawah dan ia bertukar menjadi fil masjidi. Lagi satu contoh lain. Perkataan meja asalnya al-maktabu. Bila kita letak huruf jar ala kat depan dia, bunyinya bertukar jadi apa? Ya, ia menjadi alal maktabi. Mudah kan? Jom kita buat kesimpulan ringkas. Pertama, huruf jar ialah kata sendi nama yang bertindak macam abang besar. Kedua, isim majrur ialah kata nama yang akan ikut arahan abangnya. Ketiga, kesannya huruf hujung isim majrur wajib dibaca dengan baris bawah atau kasrah. Jadi, kalau anda baca Al-Quran atau teks Arab lepas ni, cuba main game cari huruf jar ni dan perhatikan baris perkataan selepasnya. Confirm baris bawah. Ila liqa' ma'as salamah.